Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Cempaka indah tumbuh melata, segar di taman menambah seri. Hasrat terkabul impian nyata, Puteri Comel memperkenalkan diri. Nukratul Aini binti Muhammad Syahrizal, nama diberi. Syukur atas nikmat 12 tahun usia dinikmati. Di Sekolah Rendah Arab Zaid Internal ilmu dicari. MCT 2003, kod sekolah termaktub rapi. Kata orang, buku jabatan ilmu. Semakin jauh perjalanan, semakin luas pengetahuan dipacu. Buku di tangan berjudul Dugaan Kasih Ibu. Sebuah pemikiran yang syarat dengan emosi, membuai perasaan menjadi sayu. Buku hasil karya karisma ini sangat bermutu. Buku terbitan PEP Publication 9 Berhad ini digarap padu. Buku ini adalah dari siri Kilauan Purnama yang berilustrasikan suasana di hospital dengan pilihan warna yang memikat kalbu. Dugaan Kasih Ibu ditatak kemas sebanyak 126 halaman muka surat yang bertemankan sisipan 10 bab bagi melengkapkan lagi kesempurnaan. Buku bersaiz kecil ini mudah berada di genggaman. 2024 tahun terbitan, justru ianya masih hangat di pasaran. Di dalamnya dihiasi dengan gambar-gambar yang menarik perhatian. Tunggu apa lagi? Ayo bersama dengan saya ikuti kisah menarik penuh teladan. Di dalam buku ini terdapat 3 watak utama, iaitu Puan Zulekha, Syahriman dan Zulian. Puan Zulekha merupakan seorang ibu yang penyayang yang sanggup berkorban jiwa dan raga untuk membesarkan anaknya, Syahriman. Bagai menatang minyak yang penuh, Syahriman dijaga dengan penuh kasih dan sayang tanpa mengeluh. Puan Zulekha pemilik sebuah warung yang menjual makanan dan minuman. Warungnya sangat terkenal dalam kalangan penduduk tempatan. Syahriman pula seorang kanak-kanak lelaki dalam lingkungan usia 12 tahun. Di dalam cerita ini, Syahriman digambarkan sebagai seorang anak yang taat, rajin dan sangat menyayangi ibunya, Puan Zulekha. Syahriman juga pandai memasak dan mencuba resepi masakan tom yum yang sangat sedap dan disukai ramai. Watak ketiga iaitu Zulian. Zulian merupakan sahabat karib Syahriman. Zulian selalu menolong Syahriman di warungnya. Mereka berdua bagaikan isi dengan kuku kerana saling tolong-menolong antara satu sama lain. Watak sampingan Aman digambarkan sebagai watak antagonis yang nakal dan suka mencuri serta menimbulkan masalah. Tapi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Aman ditangkap atas perbuatannya itu. Apakah sebenarnya kisah di sebalik dugaan kasih ibu dengan watak-watak yang digambarkan sebentar tadi? Ya, dugaan kasih ibu menceritakan seorang kanak-kanak lelaki yang bernama Syahriman mempunyai seorang sahabat sejati, Zulian, nama sebutan. Syahriman tinggal bersama ibunya, Puan Zulekha kesayangan. Syahriman seorang anak yang baik, rajin dan penuh keazaman. Dalam era digital ini, menjadi anak yang baik lagi cerdik merupakan satu inspirasi yang menjadikan keutamaan dalam dunia pendidikan. Peribadi Syahriman yang digambarkan dalam cerita ini boleh dijadikan panduan dalam kehidupan. Syahriman sangat berminat dalam bidang masakan, seperti mana ibunya seorang tukang masak andalan. Ayahnya Encik Razak tinggal berasingan setelah perkahwinan bersama ibunya menemui perpisahan. Puan Zulekha bekerja sebagai seorang tukang masak di warung berdekatan. Masakan tom yumnya menjadi kegemaran bukan sahaja penduduk luar, malahan menjadi menu wajib penduduk tempatan. Warung mereka sentiasa dipenuhi dengan pelanggan lantaran kelazatan tom yum ibu Syahriman. Oleh kerana itulah, Syahriman bercita-cita tinggi ingin menjadi chef terkenal pada masa hadapan. Setiap hari, Syahriman akan ke warung ibunya. Hajat untuk membantu ibunya seringkali mendapat tentakan. Puan Zulekha mahukan anaknya itu menumpukan perhatian terhadap pelajaran, kecuali
Pada hujung minggu, hasrat Syahriman untuk membantu ibunya diberikan keizinan. Ada masa-masa yang tertentu Syahriman akan diambil oleh ayahnya sebagai penggiliran. Ketika di warung, Syahriman akan ditemani juga oleh sahabat baiknya, Zuhlian. Inilah yang dikatakan konsep Malaysia Madani sebagai tunjang perpaduan, dan karya ini menginspirasikan nilai perpaduan sebagai suntikan perpaduan dalam kepelbagaian. Siapa sangka, siapa menduga, hari akan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kehadiran seorang pembantu warung Puan Zulaikha, iaitu seorang pemuda bernama Aman, begitu menguji kesabaran. Aman tidak mesra dengan pelanggan, malah sanggup menceroboh kedai Puan Zulaikha untuk mencuri beberapa peralatan masakan. Perbuatan Aman amat menyakitkan hati Syahriman. Dia tidak teragak-agak untuk membuat teguran. Aman merasa marah apabila diperlakukan sedemikian. Maka dia bertekad berhenti dari bekerja di warung ibu Syahriman. Dalam diam, Aman telah membuka kedai makan di tepi jalan. Kedainya telah menjadi perhatian dan saban hari dipenuhi dengan pelanggan. Aman telah menamburkan fitnah dengan mengatakan masakan tom yum di warung Puan Zulaikha tidak sesedap dalam sangkaan. Puan Zulaikha diselubungi kesedihan. Ketiadaan pelanggan membuatkan pendapatan seharian kian berkurangan. Ibarat sudah jatuh di timpa tangga, dugaan datang bertimpa-timpa. Sudahlah tiada pendapatan. Ibunya pula disahkan menghidapi ketumbuhan otak yang memerlukan pembedahan. Ketika inilah Puan Zulaikha mengharapkan bekas suaminya dapat menjaga Syahriman semasa dia menerima rawatan. Hati mana yang tidak sayu dipaksa berpisah dari ibu tercinta sedang ibu dalam kesakitan. Syahriman bertegas tidak mahu mengikuti ayahnya. Dia menangis semahunya. Melihatkan kesedihan Syahriman yang tak terbendungkan lagi, Encik Razak mengizinkan anaknya berada di sisi bekas isterinya. Dalam kesedihan, ada berita yang melegakan sedikit perasaan. Menurut Encik Razak, Aman telah berjaya ditangkap polis dan diberikan hukuman. Kesimpulannya, novel Dugaan Kasih Ibu ini begitu dekat di hati. Buku ini memberikan saya pengajaran bahawa sebagai anak, kita hendaklah menjadi anak yang berakhlak terpuji, bercita-cita tinggi demi membalas jasa ibu dan ayah yang disayangi. Sekian, terima kasih.